What is UMPSA? We are education. In its essence, UMPSA builds the ongoing future generation. It provides the best quality of studying for its students to experience and gain new knowledge. We are passionate, pushing ourselves to become someone who inspires innovation and dedication to continue the legacy. We are technologies, enabling all the world's thinkers to enlighten and shape the world in multiple possibilities. We are TVET, producing quality skilled human resources with their requisite values and beliefs. Research, exploring new methods and knowledge to develop amazing wonders that will assist our society. We are entrepreneurs. Modern society demands innovative and heart-driven people. UMPSA teaches its students the foundation of what it takes to become one. We are an opportunity, a place for students to create and present their inventions and ideas to the world. We are global, forging a path on an international level through partnerships and understanding. We are a community. Students from across the world can study and interact with ease and share their cultures and heritage. We are service, providing the best facilities for our students to flourish and a chance to give back to society. We are sustainable. For years, the Green Campus has been used to incorporate environmental management and safeguards into tertiary institutions, making them a more livable and sustainable place to study. A place to relax your mind while studying the course of your desire. In UMPSA, anything is possible as our students continue to grow in the present and the future. We are UMPSA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton podcast Unit Pengurusan Ilmu Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Apa khabar semuanya? Harapnya hari ini semuanya masih dalam keadaan baik dan sihat. Masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kerana kita pun masih dalam mood raya. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan izinnya sekali lagi kita berkesempatan ke udara dalam program Sembang Santai, Ilmu, Buku dan Inspirasi. Sebuah program di mana kita berbual secara santai sambil menyelami kisah-kisah menarik berkaitan buku, berkongsi ilmu yang bermanfaat dan menggali inspirasi daripada pengalaman serta pemikiran para tetamu jemputan. Hari ini kita akan bawakan satu lagi topik yang menarik dan hangat terutamanya kepada pelajar lepasan SPM tahun 2025. Lepas SPM ke mana? Jom bina masa depan gemilang bersama UMPSA. Bersama saya hari ini adalah tetamu istimewa Encik Zainal bin Haji Bahari, Pengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Akademik UMPSA. Selamat datang Tuan. Terima kasih Hana. Hari ini beliau akan kongsikan kepada kita semua dan juga kepada adik-adik di luar sana kenapa kena pilih UMPSA sebagai pilihan pertama. Okey, untuk tidak melengahkan masa Encik Zainal, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar lepasan SPM yang baru ini menerima keputusan dia? Adakah pelajar lepasan SPM 2025 saja yang boleh mengisi permohonan UPU tahun ini? Okey, pertamanya terima kasih kepada pihak Perpustakaan UMPSA dan khususnya kepada Puan Noh yang sudi untuk mengundang saya pada sesi podcast pada pagi ini. Dan saya kira ini adalah satu tempoh masa yang sangat kritikal, yang sangat bertepatan untuk adik-adik lepasan SPM, khususnya yang menerima SPM baru-baru ini yang telah diumumkan pada 31 Mac yang lalu, iaitu untuk SPM 2025. Dan tadi Puan Noh pernah maklumkan, adakah untuk pengisian UPU ini terbuka kepada SPM 2025 sahaja? Sebenarnya dia terbuka juga untuk SPM yang 2 tahun sebelum ini, iaitu untuk SPM 2023, SPM 2024 dan SPM semasa 2025. Jadi
bagi yang telah membeli PIN UPU tahniah, dan bagi yang telah menerima keputusan sekarang ini adalah tempoh masa untuk mereka membuat proses pengemaskinian. Proses pengemaskinian itu adalah pengemaskinian berdasarkan dari segi program-program yang layak mengikut keputusan yang telah diterima. Namun mungkin puan akan tanya apa berlaku kepada pelajar yang tak mengisi lagi. Masih lagi ada masa kerana tempoh yang telah dibuka bermula daripada 1 Mac tempoh hari, dan UPU ni akan ditutup pada 12 April 2026. Tinggal beberapa hari lagi saja lagi. Jadi masih lagi ada masa untuk adik-adik yang di luar sana yang masih lagi belum mengisi permohonan UPU, sila berbuat demikian, belilah nombor PIN segera, dan ini adalah masa untuk adik-adik terus mengisi berdasarkan kepada program yang layak, berdasarkan dari segi dia punya syarat dan juga syarat am dan juga syarat khas program. Okey. Encik Zainal, agaknya apa tips yang boleh diberikan kepada pelajar ni sebagai panduan untuk mereka memilih program, dan juga universiti-universiti yang kadang-kadang mereka rasa minat di universiti tertentu tapi keputusan tu tak melayakkan. Jadi apa tips dia, Cik? Okey, ini satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya adalah bila kita melihat dari segi untuk pemilihan UPU, sebab saya beritahu based on dari segi pengalaman kita, senario yang selalu kita hadapi adalah pelajar ni dia memilih, kadang-kadang dia tidak melihat dari segi ada beberapa perkara penting, perkara-perkara asas, perkara-perkara pokok yang perlu direnungkan. Pertamanya, mereka memilih program itu berdasarkan kepada kawan-kawan. Pertamanya dia akan kata okey, dia nak ikut kawan-kawan. Tetapi pertamanya yang kita kena lihat adalah seperti sebut tadi, itu adalah kita kena tahu dari segi kita punya minat. Sebab yang nak belajar ni kita, yang nak belajar ni adalah adik-adik di luar sana. Jadi dia kena tahu apa minat dia yang dia akan ambil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia kena lihat juga dari segi syarat program itu sendiri. Di UPU ini dan juga UMPSA juga secara khususnya kita ada dua syarat. Pertama adalah syarat am. Syarat am ini adalah dia apply kepada semua universiti awam, termasuklah di UMPSA. Iaitu syarat am adalah mesti sekurang-kurangnya kepujian dalam subjek Bahasa Melayu, dan dia mesti lulus sejarah. Jadi ini juga adalah syarat untuk mendapatkan layak mendapat sijil SPM. Itu syarat am. Kemudian bagi setiap program dia berbeza sedikit. Jadi setiap program tu dia kena ada syarat khusus. Syarat khusus ini adalah untuk melihat setiap program yang ditawarkan oleh universiti. Sebagai contoh, untuk di UMPSA, Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, kita adalah universiti teknikal, dan di universiti teknikal ini kita ada beberapa kategori program yang berteraskan kejuruteraan dan juga teknologi. Jadi untuk program-program kejuruteraan, sebab di UMPSA ini kita ada 8 program yang kita tawarkan. Tapi untuk program kejuruteraan ini sememangnya itu adalah untuk pelajar-pelajar kumpulan STEM A dan juga STEM B, iaitu pelajar-pelajar yang mengambil subjek-subjek sains tulen seperti fizik, kimia, biologi plus AdMed. Jadi untuk program kejuruteraan itu memang khusus kepada pelajar aliran STEM, pelajar yang ada 3 subjek tadi, fizik, kimia, biologi, dan juga dia mesti ada AdMed. Tapi untuk program kejuruteraan secara umumnya kita memerlukan tiga kepujian, termasuk Bahasa Melayu tadi, lulus sejarah, dan juga 2 subjek sains yang lain, dan juga lulus AdMed. Lulus saja. Tapi fizik ke kimia apa semua tu kita nak kredit lah. Tetapi untuk adik-adik yang dia kata, alamak Cik Zainal, saya punya fizik, kimia apa semua tu saya kredit, tetapi saya punya AdMed saya fail. Untuk 6 program di bawah fakulti tu dia masih lagi memerlukan, tetapi untuk Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan sahaja diberikan sedikit kelonggaran bagi pelajar yang nak mengikuti kejuruteraan dan juga teknologi kejuruteraan dalam bidang pembuatan tadi. Dia tak kredit dia punya AdMed, tetapi dia walaupun dia fail, tapi kita masih lagi menerima. Tetapi untuk 2 program itu sajalah di bawah Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Mekatronik dan juga di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia ada. Jadi dia punya list program tu nanti saya akan
kita ulang. Okey, Itu dia punya syarat, itu yang memang basic. Tetapi untuk yang lain, selain daripada kita ada 3 program yang lain, itu program diploma sains komputer, diploma sains industri dan juga diploma kejuruteraan dan diploma keselamatan dan kesihatan pekerjaan, itu Occupational Safety and Health, yang itu terbuka kepada pelajar-pelajar KSI. Tetapi untuk program komputer, sedikit kita masih lagi memerlukan pelajar yang sekurang-kurangnya lulus matematik tambahan. Tetapi untuk program Occupational Safety and Health dan juga program diploma sains industri, itu memang khusus untuk pelajar lepasan KSI. Okey, jelas. Maksudnya walaupun kalau kata adik-adik di luar sana yang mungkin bukan daripada aliran STEM, masih ada peluang untuk masuk menjadi graduan UMPSA. Okey, Cik Zainal, dengar cerita UMPSA ini sendiri adalah antara universiti yang terbaik dalam keboleh pasaran graduan. Boleh tuan ulas sikit? Okey, bila kita sebut dari segi soal penawaran program, sebab UMPSA ini kita memfokuskan kepada program kejuruteraan dan teknologi. Dan hari ini pun bila kita ibu bapa mengantar anak dia belajar, dan begitu juga pelajar tu bila menyambung pengajian ke universiti, semestinya hasrat mereka untuk keluar dan bekerja. Dan bekerja kalau boleh adalah bekerja dalam bidang yang berkaitan, dan seterusnya adalah untuk mendapat dalam pendapatan gaji premium. Jadi dalam konteks untuk program-program yang ditawarkan di UMPSA ini, sebab kita adalah yang berteraskan kepada kejuruteraan dan teknologi, dan program-program ditawarkan adalah merupakan program advanced TVET. Dan kalau kita tengok hari ini, program-program yang bersifat advanced TVET ini ataupun program-program kejuruteraan dan teknologi ini dan juga program teknikal ini sememangnya mendapat permintaan yang tinggi daripada pihak pasaran. Dan kalau kita tengok pun dalam ini selalu saya sebut dalam kita punya National Industrial Master Plan, kalau kita tengok sekarang ni Malaysia, dia bukan saja nak melahirkan pelajar yang berpengetahuan, tetapi juga nak melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi. Dan pelajar yang berkemahiran tinggi ini maksudnya dia ada teori plus dengan praktikal. Jadi itulah advantage-nya pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian dalam bidang teknikal ini, khususnya di Universiti Teknikal di UMPSA ini, chances dia untuk mendapat pekerjaan tu adalah lebih tinggi. Dan kalau ikut kita punya based on daripada statistik yang lepas, dari segi kita punya kadar keboleh pasaran, graduate employability kita pada 99.1% lah. Jadi ini sangat tinggi, maksudnya pelajar mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas dia menamatkan pengajian. Okey, mungkin saya boleh celah sikit lah daripada pengalaman, daripada kita dah kenal beberapa orang graduan yang dah lepas semua tu, dah berkerjaya. Mungkin ada setengah-setengahnya tu dapat kerja tapi bukan dalam bidang yang khusus yang dipelajari lah. Tapi maksudnya graduan yang menganggur tu memang sangat kurang daripada UMPSA lah. Sangat kurang. Kalau dah 99.1% tu kita boleh tahulah hanya 0.9% saja yang tidaklah. Dan dia tidak bekerja tu pun mungkin dia bukan maksudnya dia tak dapat kerja, tapi sebenarnya dia sedang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin saya pun mungkin boleh kongsi sebab anak saya pun salah seorang daripada alumni UMPSA, walaupun sehingga ke peringkat diploma, tapi alhamdulillah sudah bekerja, dan terima kasih UMPSA kerana bagi peluang. Alhamdulillah. Okey, kita seterusnya kita mungkin tadi Cik Zainal dah adalah bagi hint-hint sikit cerita secara umum pasal program dan syarat kemasukan. Mungkin boleh detailkan lagi program-program yang ditawarkan dan juga syarat kemasukan. Okey, kalau kita tengok dari segi UMPSA ni, kalau kita tengok secara umum untuk pelajar lepasan SPM, sebenarnya dalam mana-mana UA dan sebagainya, di UMPSA ni kita ada dua laluan. Sebab ada lepasan UMPSA, lepasan SPM 2025 dan juga 2 tahun sebelum itu, dia boleh masuk UMPSA melalui satu program asasi, kedua adalah melalui program diploma. Dan untuk program asasi, suka saya nyatakan ini, dia punya syarat kemasukan tu kita memerlukan 5 kepujian. Dan ini memang khusus untuk pelajar aliran STEM A dan juga pelajar STEM B. Sebab kita punya asasi tu dipanggil asasi sains dan teknologi. Dan sebab tu disambung nanti bachelor degree di UMPSA dalam bidang kejuruteraan. Jadi sebab tu kita ambil asasi tadi adalah untuk pelajar-pelajar lepasan STEM sahaja. Okey,
Jadi dia punya education pathway, either dia masuk melalui asasi yang dikendalikan di bawah dipanggil private wing. Sebab tu untuk program asasi dia tak keluar dekat dalam sistem UPU. Sebab itu dikendalikan secara private wing di bawah UMPSA Advanced. Dia ada sistem permohonan yang lain. Tetapi untuk yang diploma tadi, kalau kita tengok dalam sistem pemilihan UPU, dalam sistem UPU tu dia akan appeal ada 8 program, iaitu diploma in kejuruteraan awam civil engineering, diploma in chemical engineering kejuruteraan kimia, diploma in mechanical engineering kejuruteraan mechanical, kemudian diploma in electrical and electronics engineering kejuruteraan elektrik dan juga electronics. Kemudian kita ada satu engineering teknologi di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, iaitu diploma in manufacturing engineering technology. Dan kita ada 3 untuk pelajar lepasan KSI yang saya sebut tadi. Satu diploma computer science, pelajar KSI boleh mohon, tetapi untuk syarat khas program diploma sains komputer ni, dia masih lagi memerlukan lulus matematik tambahan. Kemudian diploma sains industri dan juga diploma in occupational safety and health. Jadi peluang tu terbuka untuk pelajar lepasan SPM, sama ada pelajar STEM ataupun pelajar KSI, untuk mengikuti 8 program diploma dan 1 program di peringkat asasi UMPC. Okey, maknanya tu tadi secara tak langsung Cik Zainal pun dah sebut laluan pendidikan yang ditawarkan ni, maksudnya melalui menggunakan SPM pun boleh, tu kan. Jadi okey, kalau kita nak ambil kira lah, kalau nak ni mungkin pendengar di luar sana, mengapa UMPSA ni harus menjadi pilihan? Apa nilai yang mahal sangat dekat UMPSA ni? Okey, kalau kita tengok dari segi orang kata what is the selling point di UMPSA ni, pertamanya adalah kalau kita tengok dari segi ranking. Kalau dari segi ranking, walaupun UMPSA ni kita ditubuhkan pada tahun 2002, maksudnya 2026 ni kita dah hampir 24 tahun, walaupun kita ni universiti muda. Tetapi in terms of ranking, kalau kita tengok dari segi based on QS World Ranking, dan ranking ni bukan UMPSA yang buat, jadi ada external parties yang datang validate, yang audit dan sebagainya. Dan kita boleh berbangga sebab walaupun kita berusia 24 tahun, tapi in terms of ranking, kalau yang lepas tu kita memang Malaysia campur dengan UA dan juga IPTS, kita berada pada kedudukan yang ke-8. Itu QS World Ranking. Dan untuk Among M-Tun, di Malaysia ni kita ada Among M-Tun, dan saya kira sejak beberapa tahun sebelum ini UMPSA memang kita ranking nombor 1. Dan kalau kita tengok dari segi on subject dan sebagainya juga, secara spesifik juga ada beberapa fakulti seperti Fakulti Kimia dan sebagainya, itu kita punya subjek itu kita audit ranking dari segi subjek, kita berada pada kedudukan yang sangat baik. Itu yang pertama, itu dari segi sudut ranking. Yang kedua adalah dari segi peluang untuk menyambung pengajian ke degree. Mungkin tadi akan tanya, cik, lepasan asasi ni nanti saya macam mana? Kalau saya lepasan diploma, saya macam mana? Chances untuk mendapat tempat ke degree bagaimana? Jadi itu adalah advantage, sebab kita ada satu program yang kita akan pastikan, maksudnya pelajar lepasan kita, dan sama ada lepasan asasi dan juga lepasan diploma tadi, diterima masuk ke program bachelor degree. Jadi pelajar, ibu bapa dan sebagainya dah tak perlu risau. Sebab kita dah ada satu program yang kita panggil program penerapan, untuk kita tawarkan kepada lepasan diploma kita ataupun lepasan asasi tadi untuk masuk kepada kita punya program ini. Dan itu dari segi dia punya advantage yang lain lah. And then yang ketiga adalah di UMPSA ni kita ada satu pelbagai inisiatif ataupun pelbagai inisiatif, khususnya contoh macam kita ada yayasan UMPSA. Okey, yayasan UMPSA ini suka saya nyatakan, kita adalah yang pertama lah yang menubuhkan yayasan UMPSA, yang kita bermula dengan nama MyGift, dan kita tukar nama kepada yayasan UMPSA. Dan yayasan UMPSA ini adalah, dia memang satu yayasan yang ditubuhkan oleh universiti yang memfokuskan khusus kepada untuk memberikan bantuan-bantuan untuk menjaga dari segi soal kebajikan para pelajar. Dan sebab tu kalau untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, sebab hari ini
sepatutnya tidak ada isu bagi pelajar-pelajar yang kata dia tidak berkemampuan untuk menyambung pengajian ke universiti. Just maklumkan kepada kami melalui kami ataupun melalui haiwan pelajar ataupun melalui pihak Yayasan UMPC, dan insyaAllah universiti akan ada kaedah, ada cara untuk kita bantu. Dan di bawah Yayasan UMPC ni pun banyak aktiviti ataupun program-program yang kita keluarkan. Dan di bawah haiwan pelajar pun dari segi soal aspek kebajikan dan sebagainya itu memang terpelihara. Dan saya sendiri pun sebelum ni pernah bertugas di Jabatan Haiwan Pelajar. Pelajar tak ada duit ni saya rasa tak timbul isu lah, sebab kita ada program zakat, kita program ada beasiswa pendidikan UMPC. Pelajar-pelajar cemerlang untuk adik-adik lepasan SPM yang cemerlang 9A, 8A, 7A tu masuk diploma, masuk degree, nanti kita ada beasiswa pendidikan yang ditaja sepenuhnya oleh UMPC melalui Yayasan UMPC. Jadi itu yang saya kata tadi, dari segi kelebihan dan seterusnya adalah dari segi program yang ditawarkan tu tadi adalah kita ini adalah program-program kejuruteraan dan teknologi, dan sememangnya dari segi demand di luar sana tu sangat tinggi. Saya pun tadi dah sentuh pasal National Industrial Master Plan. Dan untuk makluman yang terkini kita ni universiti teknikal, pasti parent ataupun orang kat luar sana tanya siapa yang recognize selain daripada KPT dan juga MQA. Betul. Dan saya boleh kata kita ada the first MTUN yang mendapat pengiktirafan daripada Asia Pacific Accreditation and Certification Commission, iaitu APACC. Jadi APACC ni dia adalah badan agensi di bertaraf antarabangsa yang mengiktiraf UMPC ini sebagai penyedia latihan teknikal bagi Asia Pasifik. Jadi program-program kita tu memang diiktiraf dari segi, bukan saja diiktiraf di peringkat negara, tetapi dia juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Okey, tu dia lebih macam berkaitan dengan akademik lah juga, kan. Ya. Tapi mungkinlah ibu bapa dan juga pelajar tu sendiri bakal graduan dia nak tahulah campus life dekat UMPSA ni macam mana. Makanan okey ke tak, asrama okey ke tak. Cuba ulas sikit Cik Zainal. Okey, bila kita sebut dari segi soal campus life experience, benda-benda yang basic asas bagi sebuah universiti tu, di UA ni kita dah tak perlu nak query lah, kita dah tak perlu nak petikaikan, sebab perkara-perkara asas seperti cafeteria di asrama kita tu, bukan jauh pun, setiap asrama kita tu ada cafeteria. Jadi ibu bapa yang di luar sana tu tak perlu risau anak-anak tuan-tuan perempuan ni makan ke tak makan ke. Cafeteria kita tu dibuka setiap hari, walaupun termasuk dari segi masa cuti hari-hari perayaan. Yang kedua, dari segi asrama, untuk asrama setiap pelajar kita untuk yang tahun 1 diwajibkan duduk di asrama. Dan mungkin akan ada soalan buat snacks, tapi untuk yang tahun 2 dan sebagainya tu nanti dia ada pelajar kena aktif, sebab nanti dia ada adab point yang pelajar kena kumpul untuk pastikan pelajar-pelajar yang aktif dan sebagainya. Sekiranya ada kekosongan asrama, mereka itu diberikan keutamaan. Dan yang ketiga adalah dari segi pembangunan pelajar, sebab kita universiti ni bukan sahaja institusi yang bertindak sebagai memberi ilmu, tetapi universiti ni dia juga bertindak sebagai, orang kata, kita melahirkan pelajar yang berketerampilan, dari segi akademik dan juga dari segi sosial. Sebab tu dengan kita ada macam akademi adab yang satu akademi yang dibangunkan untuk membincangkan dari segi, membangunkan dari segi karakter pelajar. Dan macam hari ni kita di library, di perpustakaan. Di perpustakaan ni dia bukan macam kita zaman sekolah, kita zaman you tu, bukan macam perpustakaan tradisional bukan dia bersifat konservatif. Dia bukan macam konvensional punya perpustakaan, tetapi dia dah advance. Dan kalau saya nak nyatakan di perpustakaan di UMPSA ni, dia dah bersifat digital sepenuhnya. Dan saya difahamkan ada yang dipanggil LibGo. Yes, LibGo, yang mana pelajar boleh akses library di mana-mana tanpa perlu hadir secara fizikal, dan boleh dibuat melalui telefon saja. Dan telefon tu dia open kepada yang iOS, dia open juga kepada yang Apple dan sebagainya. Contoh, pelajar nak buat tempahan bahan, tempahan buku, semuanya boleh dibuat. Nak pinjam, nak pulang, lepas tu nak tempah ruang, lepas tu nak self check out, lepas tu nak buat dah pinjam, nak lanjutkan tempoh pinjaman, nak bayar denda pun boleh. Nak bayar denda, semua tu dibuat secara digital.
Jadi tu yang bagusnya, salah satu daripada kita punya orang kata kelebihan dari segi campus life experience. Dan tak perlu macam dulu kita nak pergi library kena isi borang manual, pinjam, kena ada dia punya doket dia tu apa semua tu kan. Lepas tu cuma masa pulang lewat nanti berdenda dan sebagainya. Jadi semuanya dah dibuat secara digital lah. Mungkin saya boleh tambah sikit lagi pasal perpustakaan ni. Yalah, kita pun tuan rumah kan. Betul, silakan. Mungkin ramai yang tak tahu, dekat dalam dulu kalau boleh kata masuk library semua kena senyap, kena diam, kena macam fokus je. Tapi sekarang ni library di UMPSA ni kita dah ada ruang santai yang menempatkan indoor games. Kita pun ada bilik tayangan, bilik seminar, auditorium dan juga bilik perbincangan yang boleh boleh digunakan oleh para pelajar untuk membuat perbincangan, pembentangan kertas kerja dan sebagainya. Jadi memang kita dah larilah daripada konsep yang lama, kita dah masuk ke konsep yang baru, dan alhamdulillah kehadiran pelajar sekarang pun sangat memberangsangkanlah ke perpustakaan. Dan kalau saya dengan library ni, yalah, banyak kali saya buat program di sini, dan kalau ada latar-latar sekolah tu memang tempat wajib. Betul. Untuk pelajar-pelajar hati. Sebab library ni dia bukan macam dulu yang konvensional kena diam seperti yang macam Puan Nur sebutkan tadi. Dan hari ni kita dah tengok dekat library ni dah ada bilik games, dah ada kemudahan untuk sukan. Lepas tu ada kafe. Betul, ada kafe. Budak flat. Yes. Dan library ni besar, 4 tingkat. Lepas tu dengan suasana yang sangat cantik. Belakang tu ada tasik. Dan untuk pelajar sambil healing dekat kafe, pelajar juga boleh lepak dekat lounge, lepak dekat tempat kemudahan sukan, bilik tayangan, nak tengok movie dan sebagainya. Dan dia ada lepak dekat tepi tasik untuk pelajar mentelaah lah kalau nak study dan sebagainya. Dan dia ada bilik 24 jam kan. Betul, bilik 24 jam tu memang boleh menempatkan, saya rasa lebih 200 pelajar dalam satu masa. Dan itu saya kata tadi, kemudahan tu di universiti ni kita tak no doubt lah. Kita punya standard tu memang top notch lah. Dan suasana di bilik 24 jam tu pun sangat kondusif. Very kondusif. Sangat kondusif. Berhawa dingin dan sebagainya. Kita pun dah nak sampai ke penghujung jugalah ni, Cik Zainal. Sekiranya lah ada pertanyaan daripada luar sana, macam mana dia cara dia orang nak mendapatkan pertanyaan lanjut tu? Okey, sebab kita sekarang ni kita dah digital kan, dari segi segala bahan-bahan pemasaran dan sebagainya. Dari segi era digitalisasi sekarang ni, kita semua everything digitalized dan mudah diakses. Simple saja. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, pelajar nak berhubung dengan kami, semuanya boleh dibuat secara di hujung talian, secara atas talian. Itu pelajar boleh browse kita punya portal study@UMPSA. Study alias UMPSA. So di situ pelajar boleh terus pergi kepada kita punya website. Dia boleh tengok dari segi kita punya bahan, dia boleh download kita punya material, flyers dan sebagainya. Sebab kita dah kurangkan print dari segi yang bentuk hard copy, semuanya dah boleh based on QR dan sebagainya. Dan selain daripada itu, pelajar juga dia boleh download UPU Pocket. Dan daripada situ juga dia boleh tengok dari segi untuk pilihan by UMPSA, Universiti UMPSA. Dan dari situ pelajar boleh tengok dari segi dia punya syarat, dia punya yuran dan sebagainya. Semuanya di hujung jari, mudah. Dan saya memang mengharapkan pelajar-pelajar yang lepasan SPM dan pelajar untuk 2 tahun sebelum itu untuk mohon, sekiranya sementara masih ada tempoh masa sebelum ditutup pada 12 April jam 5 petang nanti. Baik, Cik Zainal, sebelum kita wrap up, apa pesanan terakhir untuk adik-adik lepasan SPM yang mungkin sedang tengah, ada juga lagi yang tengah dindong-dindong, buntu-buntu kata, yang sedang nak mengemas kini ni. Apa pesanan terakhir daripada Cik Zainal? Okey, pada saya adalah simple lah. Sebab kalau kita rasa kita nak keluar daripada kepompong kemiskinan, kalau kita rasa kita nak keluar untuk jadi seorang pelajar yang berjaya, dia tidak ada cara lain selain daripada kita meningkatkan dari segi kita punya ilmu pengetahuan, kita sambung belajar sebagainya, supaya kita jangan terus masuk dalam kepada sektor pekerjaan. Pada saya itulah satu kerugian. Dan ini juga nasihat yang selalu saya beritahu pada anak-anak dan sebagainya. Sebab kalau kita selepas SPM terus masuk kepada sektor pekerjaan tanpa kita tingkatkan dari segi kita punya ilmu kemahiran, sebenarnya kita tak ada beza dengan pendatang asing, Rohingya ke Bangladesh ke apa ke, datang Malaysia, dia orang tu tak melalui pun sistem pendidikan yang formal.
Tetapi bagi untuk rakyat Malaysia yang kita dah spend lebih kurang dalam 11-12 tahun daripada peringkat rendah, peringkat menengah, sambunglah belajar, tak kira lah apa juga dari segi keputusan, supaya sekurang-kurangnya kita ada satu kemahiran, kita ada segulung ijazah yang kita boleh gunakan supaya kita boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik. Okey. Cik Zainal, kita ada dapat soalan daripada Facebook daripada Puan Mastura Muhammad. Saya tak pasti puan ke cik. Soalannya adalah macam mana nak mohon asasi UNPSA. Tadi mungkin dah terang, mungkin dia terlepas. Mungkin Cik Zainal boleh terangkan sekali lagi? Okey, untuk mohon melalui asasi UNPSA juga, walaupun dia dikendalikan di bawah UNPSA Advance, iaitu di bawah private wing, Puan Mastura boleh juga melayari kita punya portal study at UNPSA tadi, ataupun Puan Mastura juga boleh pergi kepada website UNPSA Advance, UNPSA Advance, ADVANCED, untuk melihat dari segi permohonan melalui sistem permohonan asasi tadilah, program asasi tadi. Okey. Okey, saya juga semalam hari Jumaat lepas saya dapat satu pertanyaan daripada kawan saya. Dia kata kalaulah anak dia lepasan daripada IKM ataupun institusi selain daripada UNPSA, diploma daripada IKM, adakah dia layak untuk menyambung degree di UNPSA? Okey. Untuk pelajar, bagus soalan tu. Maksudnya untuk pelajar lepasan daripada IKM dan sebagainya, pelajar yang dipanggil dia mempunyai diploma kemahiran Malaysia. Betul? Diploma Vocational Malaysia, diploma kemahiran Malaysia. Sebenarnya kita MTUN memang khusus menawarkan satu program yang dipanggil Bachelor Teknologi. Hanya MTUN saja, termasuk UNPSA yang menawar program Bachelor Teknologi, dan kita ada 8 program Bachelor Teknologi, program BTEC yang ditawarkan. Jadi khusus untuk pelajar lepasan DKM, DVM, DLKM. Jadi untuk anak sahabat Puan Nur tadi yang memegang, pelajar pemegang diploma kemahiran, diploma latihan kemahiran Malaysia dan juga diploma vocational Malaysia, boleh menyambung ke 8 program Bachelor Teknologi yang ditawarkan di UNPSA. Dan saya nak tambah sedikit lagi, dalam masa yang berbaki ini, kita juga baru saja menawarkan satu program yang ditawarkan, dijalankan secara pesisir. Itu program Bachelor Teknologi dalam bidang teknologi penjagaan minyak dan gas dan juga penjagaan sistem elektrik di Universiti Malaysia Sabah. Itu kita panggil program macam program TVET Borneo, khusus untuk pelajar-pelajar lepasan tadi, DKM, DLKM dan juga DVM. Setakat ini kita kerjasama dengan Universiti Malaysia Sabah, 2 program yang kita tawarkan, dan kita dah ada graduan pelajar sulung pertama selama 34 orang yang telah mendaftar pada 28 Mac yang lalu lah. Okey, harap Puan Mastura jelas ya. Okey, kita ada soalan seterusnya ni daripada FB juga, daripada Puan Maziah Malik. Untuk asasi private wing UNPSA, apa kelayakan minimum lepasan SPM 2025 dan berapa total amount pengajian sepanjang program asasi? Yang ni memang penting lah. Sebenarnya yang hari ni kita nak fokuskan kepada yang dalam sistem UPU, yang 8 program diploma tu. Tetapi tak apalah, saya jawab juga untuk yang program asasi yang dikendalikan di bawah advance tadi. Jadi dia punya syarat untuk makluman Puan Maziah, Puan Maziah Malik tadi, syarat kemasukan dia tu ada mesti pelajar daripada kategori STEM A dan juga STEM B, dan dia mesti ada 5 kepujian, termasuk yang fizik, 2 subjek sains tulis, dan juga lepas tu dia lulus dari segi dia punya ADMET. Itu saja. Total kita nak 5 kepujian. Dan dari segi dia punya yuran dia untuk yang di bawah, supaya saya ni tak nak terkeliru kan. Kalau UPU ni yuran dia memang sangat affordable, sangat murah, boleh tengok dalam kita punya. Tapi kalau yang dikendalikan oleh di bawah saluran terbuka ini, dia punya yuran ada 16,200. Okey, saya harap Puan Maziah jelas ya dengan penerangan Cik Zainal sebentar tadi. Okey Cik Zainal, saya rasa mantap sangatlah ni. Saya pula bersemangat sampai dengar penerangan ni, perkongsian Cik Zainal ni. Okey, jadi adik-adik jangan tunggu lagi, pergi cek website UNPSA sekarang. Boleh semak kelayakan
masukan dan juga program-program yang rasa bersesuaian dengan keputusan adik-adik. Terima kasih Cik Zainal kerana sudi luangkan masa berkongsi dengan para pendengar semua. Terima kasih juga anda semua yang mengikuti kami di podcast Sembang Santai Ilmu Buku dan Inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen dan share video kami di Facebook dan Instagram. Jangan lupa juga untuk subscribe juga bagi yang mengikuti kami di YouTube. Sebarkan manfaat kepada yang lain. Terus ikuti kami pada siri-siri yang seterusnya. Saya mohon mengundur diri. Jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.